apa? Belah 12 yang keluar nak ngomong. Tak nak apa. Kata lah. Takkan nak buah rangi lagi bos. Anak buah memang rangi. Saya ni kalau ikut hati ni TBS je. Lagi je gue be. Orang okey ni mak buat motor ni macam tak okey dia orang ni komen suang tak benar lain. Orang tak setuju ada hantar ini. Setuju ni nak ambil tau. Orang tak kenapa tak hantar dekat komen laju. Komen. Tak kena barang. Tak kena barang je ni. Pakai paip tak boleh pakai plate besar gitu bos. Oh, boleh. Diorang ni komen, kenapa tak tukar lampu belakang? Aduh. Tanda, bolehlah bagi lampu belakang yang lama tu kat Alin Plate besar tak kena. Iyalah. Minta pakai dua plate tadi. Plate apa cokit tu tau. No plate boleh lah, nak order yang sedang-sedang sikit kalau nak order lah. Nanti hampa sana boleh tukar. Nak banjir nombor plate, biar je. Saya tunjuk nombor plate orang tahu dah. Tengok sampai malam 5.4 bukan. Ya. Ya. Pakai je tu, tak nak dengar mulut orang. Tak nak dengar mulut orang. Pakai je. Dia kata kena tukar sebab apa? Dulu TBS tak laju, tak sampai 100. Sekarang speed track kena 110. Jadi sekarang kelajuan dah 12. Jadi kena tukar. Kalau tidak speed track, besar. Dulu masa TBS 100. Sekarang pakai paip 12. Ya. Order. Tampak sendiri nanti kan. Makan. Papan carbon. Papan carbon Yang saja sikit area KL tapi boleh hantar kat Alif nak order kau. Beriba lah ni mak. Carbon tau gitu. Dia macam kita ni ada berapa jam je lagi belum nak gerak ni. Okay, siap kita punya head. No, kalau tak buka cabut tu di atas. Dah menembak angin dah. Buat bismillah gompong elok maru. Gila. Dah sikit banyak. Ha? Yang sekali depan kan? Orang kan? Ha? Mana? Tu di belakang. Sini belakang ke depan? Belakang. Bising Anwar kau, bising kau. Memang lawa bos. Kau punya pasal lah ni. Sepatutnya aku balik terus esok tadi semalam. Tak perlu duduk bawah tu. Mal bersama. Dek tu. Mal
Dia 2 orang tu lah malam. Duduk, oh, no, gini tak boleh. Tapi Mal lah, Mal paling gentle lah. Mal paling gentle lah. Boleh pasang pipe ni, bos. Boleh pasang pipe ni. Beli pipe pasang. Oh, siut. Punyalah dia kencing. Beli pipe rupanya banyak benda kena buat. Tapi jarang lah orang dah pakai pipe nak back tu auto standard. Jarang lah. Sebab dia dah rasa kelajuan. Dan bila dia bawa auto standard tu dia rasa macam apa ni? Tambah dah biasa bawa Ducati kan. Lagi dia rasa tak laju. Buat lain. Ini ringan lah. Serius. Bawa motor besar lagi senang daripada bawa RZ. 1000cc lebih senang pada RZ. Dia ada kelajuan. Gerak bila malam nanti insyaAllah sempat ke siap tu. Hai, cahaya tu dah pemain kita. Tak weh. 3 pemain, 3. 3 pemain tak siap apa. Pelik bang, kecil sikit je, sabar. Order dah. Saya order dah. Order dah. Okey, pelik. Jangan risau. Saya dah order dah. Lampu belakang jangan minta tukar, saya tak nak tukar pun. Ekor karbon beb. Ambil penembak putih. Ui barang saya tukar. Ekor tak buat atas dulu, tu yang bawah. Memang gambar juga. Kanan tak buat atas, itu yang nak bawah. Macam mana? Ekor karbon, no plate karbon, so dia hantar. Handsome. Lepe. Jatuh tukar oling bos. Okay, gini lah saya siap buat dah. Tahun depan. Tunggu. Ngai berah aku buat tahun depan. Beli motor lain yang saya motor ni nak buat. Tolong tu ni. Tahun depan tak ada tahun ni. Dah lah. Ada lah ni. Ada lah saya begini. Masuk dia tak live. Buat nuah botol susu. Kalau aloi mega tu pun. Itu plan saya mula-mulanya. Sebenarnya lah. Longgar bracket hit dia. Bracket hit longgar. Kata. Mana motor abel tu?
tengah buat tu. Ada. Flash HP takut problem. Ayo. Apa CCTV tu biar? Tabut lah. Tabut kan? Tabut semua. Okay, lengki lah. Lengki betul. Allah, mudah-mudahan. Tapi saya bawa 2 motor. So, kalau satu masalah, ada satu lagi standard. Semua gara Noah betul. Ada konten tak ada. Standby arak jam. Kalau orang kata kata-kata macam tu berbalik kepada diri sendiri. Logo lama Ryan. Ni tahun berapa motor ni? 2000 berapa 7 6 7 gitu lah. Orang di Pomen selalunya memang gini. Selalunya kalau Ducati ya, kalau macam kita orang ride dekat Thailand tak mau kak, ada hot sore tak tidur tak mau. Pomen tak tidur. Lepas tu dia paling lewat kali gerak. Mak, kita masuk balik mak. Ya. Settle dulu. Saya nak ambil anak je mak. Okey. Selamat. Okay guys, saya gerak dulu ambil Adan Malik ya. Assalamualaikum.